Okay guys, next location Abayi mari dekat Bazar J ni. Mari awal sikit, tak ada orang lagi. Mari awal sikit. Pasalnya tak berbolok-bolok dengan orang. Sebab Bazar J ni antara tempat orang paling ramai lah setakat ni Abayi mari. So mari awal sikit lah. Abayi mari ni nak support satu kedai kawan Abayi. Dia masih bukan kawan, dia follower Lantana lah dulu. Lepas pada tu kami kenal-kenal berkawan-kawan. Sampailah sekarang ni lah sentiasa. Jadi dia Abayi tengok dia berniaga. So Abayi nak pergi cari dia untuk beli lauk dia. Walaupun dia niaga kecil-kecil je, no problem lah, kita pergi support. Jumpa dah kedai dia guys. Jumpa kedai apa? Ini guys. Dia berniaga kat Bazar Aceh, Bazar Ramadan Aceh. Banyak benda jugalah, banyak benda jugalah. Assalamualaikum. Lana mana? Dia balik. Balik ni lah lauk. Oh, lauk ada. Kuih pun ada, lauk pun ada. Dia cari lauk-lauk sikit kan. Cari lauk-lauk. Tengok kuih dulu kan. Abayi terkejut tengok ada kuih raya. Guys, lemang ada. Kuih-kuih biasa pun ada. Ini untuk buka puasa guys. Ini buka puasa. Tiba-tiba ada kuih raya guys. Tiba-tiba ada kuih raya. Dia dah jual kuih raya siap-siap guys. RM8 se Satu bekas RM8. Satu bekas RM8. Kira standard lah. Standard harga kuih raya lah ni. Weh, lawa-lawa kan. Dia buat sendiri ke ambil dengan orang? Homemade? Lana buat diri? Si awak adik Lana ke? Lepas tu pekerja? Dia ada bekerja guys. Sekarang ni ada bekerja guys. Bukan biasa-biasa ada bekerja. Selain daripada kuih tu guys, dia ada ni kan. Dessert-dessert dia ada. Ada dessert-dessert. Dessert-dessert. Nampak? Dessert ni makan buka puasa lah guys. Habis nak lauk. Tapi tak dia nak kuih. Okey, settle. Cendol pun ada. Cendol ni siap Nissan dah ke? Cendol siap Nissan dah. Ada Nissan dalam guys. Ini makan siap. Abayi nak Lana ada pekerja sekarang guys. Dia tak jual sendiri guys. Dia ada bekerja. Ingat boleh jumpa dengan dia seperangkat dia dah asyik tak ada rezeki nak jumpa dia. Adik buku ni dik, ayam. Masalahnya pekerja dia comel pada dia guys. Okey, adik buku ini. Ayam satu. Ni nak buka puasa lah. Lepas tu bagi itu ikan apa? Pari Pari Allah, benda ni pun mesti kalau kena tangan luka. Ayam tak boleh. Tu dia. Ui, sedap nak pun. Stop kejap. Rabuk ni. Guys, pekerja Lana ni bagi tahu dia pernah masuk konten aku. Aku tak ingat ni guys. Dia pernah masuk konten aku. Banyak sangat kan konten yang masuk kan, kita akan ambil. Dekat taman dia. Dekat taman Abayi panggil awak berlakon sekali. Awak jadi benda masa tu. Bagian-bagian lalu lalang ke sampingan? Ada dialog? Tak ada. Patutlah aku tak ingat tak ada dialog. Kalau ada dialog macam aku ingat.